Masa tengah bawa motor tu abang pakai kamera apa ya? Sound clear dan rasa macam saya yang bawa motor sebab kamera tu duduk dekat dalam helmet. Alright, untuk video yang itu kita pakai Oakley Meta ni. Oakley Meta ni dia adalah kolaborasi antara Oakley dengan Meta. So dia ada kamera yang boleh rekod sampai 3K. Dia boleh jawab panggilan sebab ada speaker, boleh dengar lagu, boleh guna fungsi AI macam tu. Dan boleh jadi spek mata biasalah untuk orang rabun macam saya lah. Macam untuk saya ni, power 400.5. So ini dah tukar tau. Dah tukar lens orang rabun. Ini adalah daripada Zeiss. Dia ada mirror coating warna merah ruby. Power 400.5 lah. So bila panas, dia akan jadi gelap macam tu. Dan ni adalah design dengan Oakley lah. So Oakley ni dia nampak sport sikit. Yang ini adalah yang semi-transparent ataupun transparent. Nampak? Dia nampak dalam. Warna kelabu-kelabu macam tu lah. Warna putih transparent lah. So ini yang satu. Saya ada lagi yang lain. Ini yang kedua. Ini yang mula-mula saya beli tu hari. Ini yang limited edition sebenarnya. Dia warna putih, ring Oakley warna gold. Cermin asal dia warna prism gold. Cuma again saya rabun, saya tukar yang ada power lah. Yang ni lens dia daripada Kimisha Balance 2. Yang ini dia boleh gelap bila panas dan dia ada bluish punya coating lah. Yang ini pun padu. Sampai Iceland saya dah bawa. Design macam nampak. Ini bawah bumbung tau. Dah gelap lah sikit. Tapi saya ada satu lagi yang betul-betul rare dan limited edition. Which is yang ini. Ini adalah yang Ray-Ban Meta Gen 2. Tapi ini adalah Wayfarer Limited Edition. Tengok, dia ada serial number dekat situ. Yang ini memang dah tak ada jual lah. Kalau cari pun saya beli kat Hawaii tu hari. Kalau resell banyak orang jual lebih kurang 4,000 ke 4,000 ke 6,000 pun ada. Sebab barang tak ada date. Yang ini design dia design Wayfarer lah. Yang ini semi-matte punya transparent, nampak? Yang ini power dia pun sama. Saya tukar tapi yang ini pakai Kimisha Taming Sari. Yang ini yang paling premium lah daripada Kimisha. Pun sama, transition. Bila panas dia akan gelap lah. Jadi fungsi dia sama je. Semua yang saya tunjukkan tadi boleh rekod 3K, boleh macam POV 3 minit macam tu, dia 3 minit 5 minit macam tu dia, korang boleh rekod sampai 8 jam. Tapi dia macam setiap recording tu 3 minit 3 minit 3 minit macam tu lah. Tu boleh jawab call, boleh guna AI. Nampak dia dah gelap lah. Nampak bawah bumbung ni kan. Jadi yang ini yang Wayfarer. Kalau anda kata saya ada nak ambil shot-shot yang bawa motor, yang tak boleh nak pegang tangan bahaya kan, jadi saya akan gunakan yang ni lah. Sebab apa dia natural, sebab saya rabun pakai spek macam dia punya angle tu macam mata kita. Sebab itu kalau saya pakai helmet, awak nampak shot-shot daripada dalam helmet tu, inilah jawapan dia. Cumanya kalau dekat Malaysia, harga dia tu agak keras dalam RM2,000 macam tu sebab benda ni tak masuk Malaysia official, kena import daripada luar ataupun kena cari seller yang bawa daripada luar. Alright, apa pun nak tahu lagi, komen je kat bawah.